Hey guys, awak thank you sudi singgah live saya. How was your day? Semua okey? Semua sihat? Muda bila tempat cerah? Memang muda. Kalau tempat gelap usang apa? Pergi mampus. I don't give a fuck. Yang penting dalam. Apalah gunanya muda namun jalan sikit mengah, setuju? Apalah gunanya muda namun weak, penakut? Apalah gunanya muda namun terkapung? Saya tak peduli. Selamat datang semua rakan-rakan. Petang ni cerita meniaga okey? Saya adalah seorang yang saya suka cuba. Siapa sama macam saya, tapi ramai motherfucker akan tak suka benda ni lah. Tapi pergi mampu sama dia orang. Saya suka try, suka cuba. Sebab saya fikir hidup hanya sekali. Alang-alang hidup, apa salahnya cuba? So saya nak hidup saya ni contented, buat benda-benda yang menyeronokkan untuk saya. So saya, nanti siapa nak tanya soalan boleh tanya Aci kawan-kawan. Kalau Aci tak Aci ramai. Mudah-mudahan berdasarkan pengalaman saya yang tak berapa lama tu, mungkin boleh bantu korang mungkin ada masalah here and there. Okay, so saya mula-mula kalau cerita perniagaan, saya start meniaga waktu saya kerja kerajaan. Matlamat dia adalah untuk tambah income je. Pertama sekali saya buat perkhidmatan sewaan PA system. Ada geng-geng DJ sini. Tahu kan sewa PA system ni, kita jadi macam pengacara majlis lah. So saya asalnya tak tahu. Tapi saya ada satu, saya belajar tak tinggi. Tapi Tuhan bagi saya satu kelebihan, saya suka belajar. Saya terlalu suka belajar. Saya kalau dalam saya punya portfolio perbelanjaan, paling banyak adalah untuk belajar. Saya suka belajar. So mula-mula saya belajar buat yang PA system tu. Tapi dia Sabtu Ahad je. Tu pertama, bisnes pertama. So benda-benda mixer, subwoofer, macam mana nak adjust suara, macam mana nak bercakap. So saya ada experience tu. Selamat datang kepada para tetamu yang baru saya sampaikan. Selamat menjamu selera. Saya bagi pihak tuan rumah Haji Bahrom dan Hajar Rohani ucapkan selamat datang. Kita masih menantikan kehadiran kedua mempelai yang dijangka akan tiba jam 1:30 nanti. So lebih kurang macam itulah. So, tapi saya tak sama macam kawan-kawan kerani yang lain lah. Saya tak tahulah, mungkin diorang semua masing-masing ada cara dia buat. Saya banyak lone ranger. So, saya rasa aku nak try buat ni lah. Takut tu. Sebab kalau apa-apa berlaku, jahanam majlis orang. Dia penuh dengan responsibility. So, second business adalah jual minyak rambut. Kepada yang tak tahu, saya antara meniaga yang betul-betul yang saya berhenti kerja, saya jual minyak rambut, pomade. Mula-mula saya jadi agent. Lebih kurang macam sekarang ni dia panggil affiliate. Mula-mula saya jadi agent produk orang. Lepas tu dah start dapat momentum. Masa dah berhenti kerja lah. Dah berhenti kerja, saya buat minyak rambut tu dalam beberapa ketika. Lepas tu saya dah tahu apa nak buat. So saya berhenti kerja. Dan saya berhenti kerja tak minta izin sesiapa. Sebab mindset saya style. Saya punya mindset adalah nobody own me. Style kawan-kawan? Nobody own me. This is my life. Suka hati aku nak buat decision apa pun. Jadi saya tak minta izin mak bapak saya. Tak tanya sesiapa. Tak ada tanya Kak Rohani dan Salihuddin. Sebab saya adalah explorer. Saya suka explore. Then, bila dah start dapat momentum tu, okay, next saya mula bina agent. So saya ada pengalaman buat direct selling. Dan bagi saya, antara yang mahal adalah buat rekrutmen. Sebab kalau kita handal jual,
kita jual seorang, kita tak boleh kaya. Setuju kan kawan? Tapi, kalau kita mahir rekrut, ramai-ramai jual, baru kita kaya. So, saya start dibanjiri duit. Saya start dapat duit banyak. Start tidur atas duit. Start beristinjak guna duit kertas, duit RM50 adalah ketika saya bina ejen. So, itu second business. Lepas dah grow tu, lepas tu buat brand sendiri, Walter Pomade. Walter tu nama nickname saya. Apak saya panggil Otter. Jadi bila saya nak buat jenama, disebabkan saya style, saya tak payah pakai influencer. Betul tak? Saya adalah seorang yang real motherfucker. Saya handsome, saya style. Buat apa saya nak pakai model? Betul tak? Logik tak? Aku boleh jadi. So saya ambil gambar saya, letak kat depan tu. So saya jadi muka depan kepada produk saya. Lepas tu saya letak nama Walter. So Otter asal dia, commercial jadi Walter. So Walter Pomade. Settle. Then Walter Pomade ni alhamdulillah dia grow. Cuma waktu tu saya dah start rasa persaingan dah makin dahsyat. Munculnya macam-macam pomade jenama yang macam-macam. Termasuklah jenama Tengkorak, Baharum Salihuddin dan jenama Supian Pomade. Dan orang boleh, semua orang boleh buat kan. Bisnes ni dia easy entry. Dia adalah open market. Semua orang boleh buat. Dan saya fikir, macam mana aku nak pergi next level. So macam saya cakap, saya ada growth mindset. Saya suka grow. Saya suka next nak belajar apa lagi, nak buat apa lagi. So saya punya steam tu adalah dekat progress. Then start buka kedai fizikal, barbershop. Kedai fizikal, 1, 2, 3, 4 seterusnya. So saya ada pengalaman buka kedai fizikal. Lepas tu saya pernah ada pengalaman buat franchise, pengalaman buat licensing. Lepas tu next saya buka pusat kemahiran belajar gunting rambut tu dengan dandanan rambut wanita. Lepas tu sampai ada 20 branch, saya dah start sugul. So saya keluar, saya try buat benda lain. So saya tak tahu orang lain lah. Macam saya coffee shop pun saya pernah buat, F&B. Lepas tu sampai next tu saya rasa saya nak try buat benda-benda yang lagi susah. Saya tak tahu orang lain lah, setiap orang dia fasa lain-lain kan. Dan saya mula berkecimpung dengan dunia digital. Buat apps, website, produk digital, monetization, guna media sosial. So sehinggalah hari ni. So saya menyepala sapah. Jadi bagi saya, bisnes ni dia tak ada betul, tak ada salah. Acik kawan-kawan, kalau acik tak acik ramai, dia tak ada. Ini berdasarkan pengalaman saya lebih kurang 12-13 tahun macam tu tonggang terbalik. Bisnes ni dia tak ada betul, tak ada salah. Dia berbalik kepada kita sebagai individu, apa yang kita nak capai dalam hidup. Sebab kalau ada orang dia judgemental, oh dia ni bla 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 bla, oh sepatutnya buat macam ni. Tapi untuk saya nampak semua orang kita tak tahu apa yang dia nak. Jadi bisnes ni adalah satu landasan untuk dia melampiaskan apa yang bermain di minda dia. So saya pernah buat licensing, kedai fizikal, manage manusia, buat branding, produk fizikal. Lepas pomade tu saya keluarkan macam-macam minyak jambang, minyak menumbuhkan bulu jembut. Kalau ada bulu pusat macam tak apa rata pun ada, saya pernah buat. Saya pernah buat shampoo, saya pernah buat perfume. Saya banyaklah produk lelaki. So then bila saya semakin menginjak usia tu, saya mula start rasa saya nak buat benda yang saya ada banyak masa supaya saya boleh belajar benda-benda baru dan tak nak terikat dekat sesuatu bisnes tu. Jadi sampailah hari ni. Okay, kawan-kawan semua, tu lebih kurang pengalaman saya lah. Kalau korang tengah buat bisnes sekarang ni, kita berbual dengan keadaan positif, apa masalah korang sekarang yang korang lalui? Yang mana belum buat bisnes pun boleh dengar juga. Boleh belajar. Ashraf. Ada Ashraf.
awak jangan hold lagi untuk purchase as soon as possible. Abang sekarang buat apa? Sekarang saya full time rider, horse riding. Saya full time athlete sekarang. Tapi saya sendiri yang bayar gaji saya lah. So, saya pagi naik kuda. Saya suka naik kuda. Lepas tu, lepas naik kuda, tengah hari balik lunch. Lepas tu, lepas lunch, macam petang-petang ni, exercise, buat weight training. Lepas tu, kalau ada masa sekejap, buat live. Lepas tu, sekarang saya ada Walter Digital, dik. Yang bisnes yang lain tu ada lagi, tapi saya dah tak terlibat dengan operation. Apa-apa pasal barbershop, college ni semua, korang kena terus direct tanya dekat page ataupun media sosial tu. Sebab saya dah tak terlibat dengan operation. Dah agak lama lah, lebih kurang 4-5 tahun macam tu. Horse riding bagus untuk kaki. Betul, bagus untuk kaki. Kaki, core. Nak buka kedai makan, perancangan buka bulan 12 sepanjang 6 bulan ni. Okey, so apa soalan dia? Terdetik rasa nak kena kahwin bila mana masih dekat kerajaan waktu abang dah keluar buat bisnes. Apa tu, dik? Soalan majmuk tak nak Fuck you. Soalan macam bila menikah, bila tinggalkan air di dalam, tali pusat. Melayu majmuk saya tak minat. Itu sebab saya kenduri tak pergi. Dia langsung tidak membina akal lah untuk saya, okay? Jangan marah, sorry kawan-kawan. Saya adalah different motherfucker. Soalan majmuk, macam peribadi saya tak minat lah. Sebab dia tak ada apa-apa yang membantu orang lain. Kan? Siapa setuju dengan saya? Tak ada membantu. Bila kita kahwin, tanam tali pusat kat mana, anak berapa orang, dia tak ada apa-apa yang boleh bantu orang lain. Cara dapat restu. Restu apa? Sentuh kaki. Amat? Anda mak? Sentuh kaki ke apa? Restu ni kau daripada mana, perkara datang dia daripada mana tu? Boleh saya explain tak? Apa maksud restu tu macam mana? Maksudnya kalau mak bapak kau tak setuju, sama dengan hidup kau gagal ke macam tu? Sebab apa saya cakap macam tu? Saya tengok ramai kawan-kawan saya yang mak bapak dia restu apa dia buat, tapi dia gagal. Real, siapa pernah tengok type saya jap? Siapa pernah tengok kawan dia yang mak bapak dia memang restu, contoh masuk universiti, mak bapak dia sekali pergi belikan cokebucu baldi, baru gigi yang ada penutup, sekali dengan raga, macam-macam support, tapi hidup dia average. Ada yang gagal, ada yang isap gam, ada yang mati dalam sungai dan sebagainya. So saya nak tanya awak, Salihuddin, yang restu awak cakap tu, dia macam mana perkara dia Melayu? Korang kena faham, saya Melayu, tapi saya bukan Melayu majmuk. Korang dengar cara saya cakap pun korang faham. Tadi, saya tengok kat Facebook saya, ada Melayu komen apa. Saya cerita, dulu saya pernah pergi kedai Aceh, saya beli barang, ambil barang, letak atas kaunter. Dan saya congak duit dalam wallet saya congak duit dalam bank. Ada barang saya tak boleh beli. Siapa pernah rasa macam tu? Tap saya jap. Kau pernah rasa kan? Kau dah ambil barang nak bayar, tapi kau cancel sebab kau congak-congak. Duit tak cukup. So, saya cerita pasal tu. Lepas tu ada Melayu komen, dia kata apa? Lah, dia ni support juga ke kedai Aceh? Patutlah dia orang ni ramai, kedai Aceh ramai buka. Melayu support lah, bodoh. Dan kau Melayu, kau tak nak buka kedai runcit, kau sibuk pergi kerja entah mana-mana. Lepas tu bila orang luar meniaga, kau bising. Fuck you, bodoh. Betul tak? Motherfucker. Kau tak habis-habis meroyan orang asing meniaga, dan kau tak nak meniaga? Betul tak kawan-kawan? Betul tak apa saya cakap? Kalau betul tak betul ramai. Kau Melayu, kau tak habis-habis komplain orang luar meniaga, dan kau tak nak buat. Kalau kau tak nak buat, orang lain zas lah. Daripada kau asyik melalak orang luar meniaga kat sini, asyik melalak, ayai melalak orang luar meniaga kat sini. Why not kau buat? Sebab apa kau tak nak buat? Sebab susah, betul? Sebab paling senang adalah mengeluh. Mengeluh paling senang sebab kau tak payah berubah apa pun. Ramai betul orang daripada luar datang meniaga di sini, di Kota Raya.
Ramai betul orang-orang Aceh berniaga di sini. Pakistan pun sudah berniaga di sini. Itulah the best kau boleh buat. Sebab bila kau mengeluh, kau tak payah berubah apa pun. Sesimpel dengan tulis kat komen. Faham? Jadi kepada Melayu dengar ni. Kalau kau rasa kau tak suka, di Malaysia ni kau tak suka jadi bangsa yang nampak macam tuan tanah tapi sebenarnya berada di bawah hierarki ekonomi, kau kena do something. Faham semua kawan-kawan? Kalau faham tak? Faham ramai-ramai. Kalau kau Melayu, kau tak suka tengok dekat negara ni, kau yang majoriti jadi golongan yang level bawah, kau kena do something. Do something ni kau kena act. Kau kena bina sesuatu. Faham? Tunggu modal cukup, start from scratch. Dua-dua betul tuan. Saya punya kaedah, tak ada betul, tak ada salah. Tapi, saya suka mula terus. Sebab kalau nak tunggu cukup, mungkin sampai tiupan sangkakala pun tak cukup. Saya punya kaedah lah. Tapi macam saya cakap, tak ada betul, tak ada salah. Mindset menempuh liku rumah tangga. Allahu Akbar. Rumah tangga ni tak rumit. Menujahi, menyenggamai, mencintai, menafkahi, menjalankan tanggungjawab masing-masing, do the best. Kalau tak okey, adjust. Simple, very straightforward. Dengan syarat, kau dapat pasangan yang betul. Sebab dia adalah perkongsian. Faham? Kau bina satu organisasi, dia adalah partner kau. So, sama-sama ada role. Bila salah seorang tu tidak berfungsi dengan baik, jadi konflik. So, bila konflik tu kau tanya diri kau, nak teruskan ke? Kalau tak, adjust balik. Seperti mana ada jalan masuk, ada jalan keluar. Life goes on. Terlalu banyak benda kau boleh capai dalam hidup ni, kau biarkan diri kau menderita 12 tahun sebab relationship. Fuck you. Buang masa. Kau bayangkan orang dah start naikkan roket pergi planet Pluto dengan harapan untuk meniaga cendol. Engkau kat sini masih kecil hati pasal mak mertua jemput tapi tak dapat hadir, dia orang dah start mengata. Damn! Sebab tu tak grow. Kau faham tak? Ropol-ropol drama kepala bana majmuk. So kalau kau nak jadi orang berjaya, benda-benda noise ni, kau kena firm untuk solve dia cepat. Faham? Sebab tu kau kena ada satu impian yang gila babi besar. Sehinggalah benda-benda kecil macam ni, dia hanyalah sekadar noise yang kau boleh settle as soon as possible. Okay? Waalaikumsalam. Relationship ni simple. Tujuan dia supaya kamu tenteram. Jadi kalau perkahwinan buatkan kau tak tenteram, maka maqasid perkahwinan sudah tidak tercapai. Namun kau majmuk, kau emotional. Kenapa kau tak keluar daripada relationship yang toksik? Sebab engkau dah terbiasa dengan penderitaan. Shit, damn, deep guys. Sebab kau dah terbiasa dengan penderitaan. Kau jadi ketagih kepada penderitaan. Dan dalam hidup kau disebabkan tak ada benda besar, penderitaan tu adalah sesuatu yang berlaku dalam hidup kau. Dan kau rasa nasib baik ada sesuatu iaitu penderitaan. Kalau tak ada, apa pun tak ada. Faham? Okay, lap air mata. Settlekan. Semua dah besar-besar, dah ada bulu pubis. Dah dewasa. Solve. Selesaikan masalah korang. Lepas tu, life goes on. Okay? Okay, sambung berbual. Bab apa berniaga. Sebab kalau benda-benda kat rumah tak okey, dekat luar susah nak fly. Jadi kena settle kan. Saya sugul. Memang sepatutnya terutamanya bila kau hari-hari 8 jam masukkan surat dalam envelope. Benda tu tidak ada erti. Kau faham tak? Hidup kau akan rasa sugul terapung bila setiap hari kau buat benda-benda yang tak ada erti untuk hidup kau. Faham? Ini real saya cakap ni real. Bila-bila masa dalam hidup ni kau rasa kosong, rasa sugul, terapung. Kau tengok balik. Dalam 5 tahun kebelakangan ni, apa benda-benda bererti yang kau buat? Kalau tak ada, sebab tu kau ada rasa sugul ni. Cuba kau cari dalam muka bumi ni, apa benda kau nak buat yang memberi erti untuk hidup kau? Untuk hidup kau tahu, bukan untuk orang lain, bukan untuk hidup mak bapak kau. Lagi satu, Melayu majmuk banyak terbalik. Asalnya dulu, nenek moyang kita turunkan harta tanah untuk generasi bawah. Sekarang Melayu terbalik. Anak-anak diperah, dipepah, disandwichkan untuk belikan rumah tanah untuk mak bapak. Apa kepala bana ni?
Nampak tak? Generasi sebelum ni banyak dah terapung. So, yang mana mula-mula kau kena repair benda ni. Sepatutnya kau waktu muda ni, kau bangunkan hidup, make more money, bina kerjaya bagus supaya kau ada benda-benda untuk anak keturunan kau. Terbalik. Sebab apa? Sebab Melayu masalah dia ialah, bila ada orang macam saya yang ajak Melayu keluar daripada hidup yang level-level bawah ni, dia masuk ni, awak pergi kedai Aceh menyokok selodok ke? Patutlah mereka makin ramai berniaga di sini. Dan kau Rosli, kata nak buka kedai runcit. Diorang datang dari luar, diorang buka lah. Betul tak? Dan kau tak nak buat. Faham? Tak, ni saya bagi tahu kau jangan faham-faham je. Siapa yang belum bina sesuatu, kau nak tunggu bila? Siapa yang belum membina sesuatu, kau nak tunggu bila? Hari demi hari kau hold, kau tunggu, kau tangguh, kau tunggu, kau tangguh. Tahu-tahu kau dah umur 40-an, 50-an. Bina apa? Bina apa-apa yang bererti untuk hidup kau. Bina bisnes, bina pelbagai sumber income, bina sesuatu yang memberi nilai kepada manusia lain, bina sesuatu yang bagi erti untuk hidup kau. Once in a while dalam hidup ni kawan-kawan, kita kena check selepas 10 tahun kebelakangan ni, apa yang aku bina? Ramai orang tak bina apa-apa. Sedih tak? Sedih. Tapi mungkin dia pun tak sedar sebab dia tak ada kawan macam saya. Sebab kau bayangkan kalau environment sekeliling dia memang semua tak bina apa-apa, memang semua rasa okey lah, dia pun tak ada apa, aku pun tak ada apa. Dia pun tak ada apa, aku tak ada apa-apa. So, kita semua sama, kita okey lah. Faham? Jadi, itu tujuan kehadiran saya. Untuk break benda-benda yang lain sikit dalam kepala otak kau. Tak tengok World Cup kepala bana apa lagi. Kan saya cakap kan kecil hati. Tapi, bayangkan, hidup pun terapung. Banyak yang ngam-ngam. Macam mana ada masa tengok orang lain bersukan sejam lebih? JJ Okocha! Ya Allah. Hey! Hello! Kau tak ada apa ni? Kau tak ada apa? Shit! Kau tak ada... Macam mana boleh 2-3 jam tengok orang main bola? Itu saya punya level lah. Saya. Korang pergi mampus, saya tak beli. Saya. Okay? Saya, orang lain pergi mampus, saya tak beli. Ini saya cerita bagaimana akal saya berfungsi. Kalau saya lah Azizi kosong, saya takkan buat benda buang masa tak ada faedah. Saya setiap saat tu buat sesuatu yang untuk membangunkan hidup saya 7 keturunan. Saya tak ada masa duduk tengok bola tu, saya main. Sampai main Malaysia lah. Kau punya pasal. Tapi itu saya. Cuba fikir-fikir kan. Mungkin make sense apa saya cakap. Terutamanya Melayu yang masih level bawah. Sebab kalau tak ada Melayu macam saya, siapa nak remind korang? Siapa nak remind? Esok kau akan marah orang asing berniaga kat sini. Kerja kau hanya asyik marah aja. Faham? Kalau kau geram, kau tengok orang luar berniaga kat sini, kau guna geram tu, kau start buat bisnes. Itu cara kita lampiaskan geram. Bukan hanya tulis dekat ruangan komen di media sosial. Faham? Ronaldo last World Cup ni pagi mampus sama dia lah, dik. Ronaldo, dia dah last. Lepas dia bersara, dik. Dia 7 keturunan, dik. Tak habis duit. Kita yang tengok dia last ni, ya Allah Tuhan. Apa pun tak ada. Singki pun masih melendut kat dapur. Damn. Shit. Kau faham tak entertainment ni? Kau tahu tak sukan ni adalah entertainment. Kalau hidup kau okey, no problem, dik. Silakan duduklah bertenggik tengok apa lawan pun pergi mampus sama kau. Yang saya kesian ni, Singki melendut. Faham tak? Singki tengah melendut tu. Macam mana ada free time? Umur 43 dari zero, lama tak kerja, apply kena reject faktor umur. Puan Siti. Puan,
Puan 43 dah agak usang tu. Dekat sikit Puan. Okay, dengar ni. Dengar apa saya cakap. Otak kita ni telah diprogram untuk dapat duit, kena buat dan kena pergi. Lagi-lagi Puan dah 43. Start daripada zaman Fir'aun. So dia ada identiti, faham? Okay, now. Sebenarnya, nak dapat duit ni bukan kena kerja. Nak dapat duit, kena memberi nilai. Okay? So, kalau Puan dah usang, umur 43, apply kerja tak ada orang nak ambil. Cuba Puan tengok, apakah benda yang ada dekat Puan ni? Sesuatu benda yang Tuan boleh bungkuskan dia jadi solution kepada manusia lain. Mesti ada. 43 hidup, 43 tahun hidup takkan tak ada apa. Mesti ada. Okay, tak kisahlah meniaga kuih. Start dengan apa Puan boleh buat. Apa yang Puan boleh buat sekarang. Start dengan tu. Setakat nak dapat 4-5 ribu. Ini bukan kita cerita nak terus kaya Kawan-kawan setuju dengan saya tak? Sekarang, kalau kau tak ada kerja yang tetap, kalau kau faham dunia moden ni, 10 ribu dalam tangan. Gentle cerita. Berapa hari lepas saya jumpa satu orang abang tu. Dia buat thumbprint tukar-tukar nama. Dia tegur saya. Bang, Abang Azri kan? Saya pun mengakulah. Ya, awak minat saya kan? Macam mana abang tahu? Selalu haters dia tak tegur. Haters dia macam, Itu kan, nampak ni tu. Cakap-cakap, tak seorang berniaga. Kalau semua berniaga, siapa nak kerja? So, abang tu, apa dia buat? Dia buat benda-benda sebis tu. Sebab dia kata itu je dia tahu. Dulu dia kerja dengan orang. Tapi dia tak kerja. Tapi, okey lah income dia. Lepas tu dia dah start slow kumpul-kumpul duit. Lepas tu beli motor second, jual balik motor tu kat orang. Ya Allah. Sekejap Okey Puan. Dapat? Ucaplah terima kasih sikit. Tak kisahlah walaupun Puan lagi usang daripada saya. Tata kelola. Orang memberi, kita menerima. Tak payah kerja dah Puan. Banyak benda boleh buat. Cuba duduk fikir. Kena ada satu aktiviti duduk dan fikir. Lepas tu kita tahu, okey, kita dah clear dah apa aku nak buat. Lepas tu cari macam mana cara nak buat as soon as possible. Zaman sekarang banyak peluang. Betul. Buat konten okey. Okey, free. Motherfucker kepala otak korang. Buat konten ni free. Dan kenapa kau tak buat? Shit lah korang ni. Semua alat dah ada dah. Kau tak payah pergi jalan pasar ke, pudu ke, kepala bana apa nak kena beli. Tak payah. Semua dah ada. Handphone, internet dengan kau. Benda ada depan mata. Terus je lah. Kau fikir apa lagi? Bola sepak Malaysia dah tak boleh pergi jauh ke? Jauh mana? Jauh tu mana? Orang nak pergi mana? World Cup ke apa? Macam mana? Player pun 6 bulan sekali gaji pun belum dapat sampai buat podcast. Sampai mengalir mata. Player bola Malaysia macam mana? Roti telur makan. Lepas tu kenduri-kenduri Melayu majmuk kata apa lauk danggir dending, acar-acar buah, bedem. Macam mana? Lepas tu lepak-lepak dengan kawan pula majmuk. Macam mana? Dia kalau kau pergi overseas, dia lain perkara dia. Professionalism dia. Okey, siapa setuju dengan saya? Masalah kita, masyarakat kita ni, kita punya etika professionalism tu tak kisah career apa pun. Dia kurang. Dia tak macam, saya tak tahu apa salah. Professionalism tu dia, etika kerja tu dia, saya tak tahu mana silap. Saya nak jadi Perdana Menteri. Bagus dik. Kena ada. Kalau tak, siapa nak jadi yang nak tolong manage negara kita ketika kita semua tengah tidur? Awak kena jadi dik. Tapi nak jadi Perdana Menteri, awak tahu suara Alkom mesti mau tekan. Kredit AI dah makin mahal, ada cara nak unlimited. Betul, akan datang kos dia akan naik. Sebab data center AI ni adalah tempat paling banyak guna. Dia punya bottleneck dia adalah energy. Betul tak? Elektrik. Setiap kali kita generate AI tu, semua tenaga.
Sekarang ni dia bagi korang seronok je. Mungkin boleh pakai free, mungkin dalam 1000 kali generate dalam berapa sen. Tapi akan datang, akan naik. Amri Ayah buatlah jual rumah. Macam nak skill dan passion untuk improve diri. Amar, kena buat macam-macam. Awak tak boleh expect awak hari-hari masukkan surat dalam envelope selama 650 tahun, tiba-tiba awak ada banyak experience. Tak boleh, awak faham? Awak kena cuba je. Dan masyarakat akan hina awak sebab awak macam-macam benda buat. Saya tak tahu kenapa majmuk banyak kekang benda ni. Tapi kalau tanya saya, seorang manusia kalau dia tak explore macam-macam, macam mana dia nak jumpa apa yang dia boleh? Kau tengok konsep kerjaya dalam muka bumi ni. Selalunya orang akan faham, okey, kerja, buat satu benda sampai umur 60. Betul tak? Betul tak? Kalau kerjaya tu ada growth, development, okey. Imagine kalau budak tu, dia jadi rider. Selama 19 tahun, the only skill yang dia ada ialah memulas throttle minyak. Adik-adik semua yang saya kasihi sebenarnya. Saya tengok ramai dekat jalanan jadi rider. Untuk permulaan okey, tapi kau kena ada plan. Kau kena ada satu plan untuk kau berkembang dalam hidup. Sebab kalau tak, kelebihan kau adalah pulas berdiri. Logik tak apa saya cakap? Selepas 10 tahun, kalau cuba kau evaluate hidup kau, apa skill baru yang kau ada dalam muka bumi ni? Faham? Something to ponder. Cuba fikir-fikirkan. Permulaan sementara okey. Dulu rider culapan okey bang, sekarang dapat 4K pun sakit. Ya, sebab persaingan. Kau bayangkanlah, semua tengah tunggu bawah flyover ni. Tunggu order. Siulin order bubur yang macam jelly soya tu. Dia seorang order. Ting. Macam mana? Yang ramai order tengok, alamak. Beli sendirilah, order Grab, charge dah RM12. Upah saja belum ni. Belum dah ada start motor, pergi sendiri. Operator crane nak minta ulasan. Saya tak ada ulasan lah tuan. Saya tak boleh bagi pendapat tentang orang lain. Tapi saya tak suka buat satu benda dalam jangka masa yang panjang dan tak ada apa-apa progress dan grow improvement. Saya willing untuk income tak okey as long saya grow as a human. Saya punya mindset lah, sebab saya tak tahulah, somehow saya tengok kan ramai orang dalam muka bumi ni sepanjang dia hidup 40 tahun, 30 tahun dalam dunia career, ada ramai orang tak pernah rasa income 6 angka, 5 angka. Betul tak? Setuju? Sian. 40 tahun dalam dunia career, tak pernah langsung rasa income 5 angka. Sebab tu bila dapat KWSP, terkejut bagara alkohol, itu bidandut, minum todi, dah start minum todi. Sungguh ku tak mampu menanggung rindu. Empat bilangnya ni jadi perak lah. Kau bayangkan 40 tahun nahan. 40 tahun nahan. Janji dengan bini, abang nanti dapat KWSP, bagi awak dalam 40,000 buat belanja. Bila dapat KWSP nya, lagi satu, kat luar sana, kalau kita baik, bukan semua orang baik macam kita. Setuju tak kawan-kawan? Kat luar sana memang ada orang dinakal. Dia ada data siapa yang akan... Kau tak pelik ke? Kenapa ramai orang yang dapat duit KWSP selalu kena scam? Kau tak pelik ke? Mana diorang dapat data? Betul tak? So kau kena faham, kat dunia kat luar sana ada orang will do whatever it takes. Dia tak peduli halal haram. Okay? Jadi saya nak memberi satu dorongan lah untuk korang. Guys, kau yang semua yang tengok ni, kau lagi andal daripada apa kau sangka. Kau boleh achieve lebih banyak benda-benda besar lah hidup. Dengan syarat kau kena izinkan minda kau ni anjal. Saya pun asal ni majmuk. Saya bukan lahir-lahir mindset saya terus terbuka. Saya adalah seorang majmuk asalnya.
Sama macam majmuk yang lain. Saya faham kerja ni kena terjamin selamat. Saya bukan tak try, kawan-kawan. Saya pernah try. Saya kerja kerajaan lagi 6 tahun. Masukkan surat dalam envelope. Seronok. Mak saya punya seronok cerita sampai ke langkap. Anak yang mana dapat kerja kerajaan? Ya Allah, seronoknya. Merata langkap, cuicak, batak rabit cerita. Anak Wan Royah cerita. Merata cerita. Seronok. Kerja kerajaan. Sebab selamat terjamin, senang buat loan. Dan nampak orang berjaya. Dan saya tak faham dulu. Saya ingat selamat tu maksudnya selamat. Rupa-rupanya selamat tu sama dengan 25 hari bulan confirm dapat gaji. Bukannya bila harga barang naik, yang kerja kerajaan bayar harga lama. Setuju kawan-kawan semua? Saya ingat macam tu. Saya ingat kalau awak kerja kerajaan, contoh S26 dah naik harga, ataupun awak pakai harga lama sebab awak staf kerajaan. Bukan. Tak. Dan saya waktu tu gaji pokok 820, kawan-kawan. Bayangkan. Pakai kemeja kalau berpelesiran di muka bumi, duduk lalu depan secret recipe orang tak tahu cerita. 820. Shit. Allowance perkhidmatan awam 150. Allowance KOLA dia panggil cost of living allowance 115 kot. Dengan allowance perkhidmatan allowance perumahan kan lebih kurang lah. Campur-campur tokok sikit dapatlah rasa 1,000 lebih. Kerja memang okey, senang. Kerja tak adalah. Kerja senang. Okey, life is good. Macam mana perasaan kita pun, contoh apa berlaku kat muka bumi, gaji masuk macam biasa. Dulu saya faham macam tu. Tapi lah bila kita, tu saya cakap korang, saya dulu pergi kedai Aceh, semua barang yang saya ambil adalah barang penting. Kau bayangkan punya nyilunya hidup. Sampaikan dalam banyak-banyak barang penting, kena berijtihad. Yang manakah lebih kurang penting daripada yang penting? Damn. Hidup apa ni? Kau faham tak feeling tu? Kehidupan apa yang aku tengah lalui ni? Dalam banyak-banyak barang yang penting, kau kena pilih yang mana kurang penting daripada penting. Apa benda ni? Kat mana silap? Apa yang aku tak tahulah hidup? Takkan sesak sangat hidup macam ni? Mulai hari ni, aku akan cari 1,001 cara. Faham? Lepas tu nak berjaya macam mana? Kena nak dulu. Tak, ini serius. Dia kena nak, dia kena dengan mindset dulu. Sebab logik dia macam ni. Kalau cita-cita kau lah untuk bersara umur 60 dah hidup apa adanya, akan ada banyak peluang lalu depan mata, kau tak nampak dia macam peluang. Kau rasa ibarat angin yang lalu. Tapi by the time kau train mind kau untuk melihat peluang, kau akan nampak macam-macam peluang ada dalam muka bumi ni. Kau faham? So betul lah, kau kena start nak dulu. Cara banyak lah saya boleh tunjuk. Tapi yang saya tunjuk tu kena bayar sikit lah. Katakanlah kau nak buat bisnes. Okay, bila nak buat bisnes ni, masalah engkau adalah kau terus fikir nak nyak duit orang. Betul tak? Kau terus fikir macam mana aku nak nyak duit orang. So, bila kau terus fikir macam tu, engkau tak betul-betul membina sesuatu yang boleh solve problem orang. Faham tak? Kau tidak membina sesuatu yang betul-betul boleh membantu manusia lain. Sebab bisnes ni, dia tentang solve problem je. Okay? Berapa RM sebulan? Yang mana tu tuan? Kerja kerajaan ada pencen lah bro. Betul lah, siapa cakap tak ada? Dulu ada. Saya tak ada cakap kerja kerajaan tak okey, tak ada pencen, bukan. Kalau bayangkanlah, umur kau sekarang 25, kau dapat kerja kerajaan. Katakanlah kau dapat yang skim pencen punya. Masalah dia, kau kira 40 tahun daripada sekarang, aku akan dapat gaji last bagi 2 sama dengan pencen aku. Katalah, kau punya pencen 7,000. Motherfucker, 30 tahun daripada sekarang, 7,000, angka dia sama, nilai sama tak? Yes or no? Silap, nasi lemak satu boleh jadi 200,500. Kita pun tak tahu. Kalau kau tengok dengan perang Selat Hormuz, kau tengok keadaan
ekonomi global. Silap 7,000 nipis. Kau bayangkanlah kau dengan ginjal tak apa elok, ejakulasi peramatang, penyudah dengan duit yang ada pun tak betul, hutang rumah pun banyak lagi. Penyudahnya apa? Ketika kau usang tu, kau kena sikat rambut, kau kena bawa Grab balik lah. Itu masalah dia. Dia orang cerita pencen tapi dia orang tak kira ni. Susut nilai duit. Cost of living. Faham? Betul lah orang cakap, alah bang, nanti semua akan mati. Betul. Tapi sambil-sambil nak tunggu Tuhan ambil nyawa, hidup ni ada cost. Kita semua tengah tunggu Tuhan ambil nyawa kita. Hidup ada cost. Kau sanggup duduk rumah singki melendut, lepas tu rumah pula ngam-ngam. Lebar 7 kaki, dalam 8 kaki. Jalan sikit ternampak bini kau. Sekarang sedap lah baru kahwin, pantang tersentuh. Betul tak? Pantang tersentuh. Esok dah usang, kamu lagi. Asyik kamu 600 tahun menatap wajah kamu. Itu penting luas sikit. Bukanlah saya cakap suruh rumah yang terlalu luas. Sekurang-kurangnya sempatlah merindu. Faham? Contoh. Okay. Yang mana belum follow, ketik button follow. Saya berhenti kerja government, ramai cakap tak menyesal ke? Ya, sebab betul, sama macam saya puan. Kenapa saya tak tanya pendapat akak-akak kat office dulu? Terutamanya yang jenis spek ada tali, tudung labuh yang dah kerja situ lebih kurang 6,900 tahun. Sebab kita semua ni, konsep dia macam ni. Kita akan advise orang apa yang paling menjadi yang kita buat. Betul tak? Katakanlah saya buat bisnes. Saya akan advise korang apa yang saya buat menjadi dalam hidup. Okay? Dan dia betul untuk saya. Jadi bayangkan kau nak berhenti kerja. Kau tanya pendapat sisi rohani. Sisi PTQ N22 6 kanan, sisi kanan bengkok ke tepi contoh. Dia ni pakai sarung tangan. Kalau dia angkat pen, tak nampak kulit. Okey? Dan bila ceramah duha, ustaz di luar dia ada. Dia ada bag dia tu. Al-Quran apa dalam. Okey? Yang jenis tu. Kau bayangkan, kalau kau nak berhenti kerja, kau tanya pendapat dia. Mati siap kau. Dia sekolahkan kau. Dia basuh kau. Lepas tu dia akan spin, dia siap keringkan kau lagi. Complete. Bukan basuh je Siap spin, dia keringkan sekali. Teruk. Memang boleh lembik, boleh biru dahi. Ya Allah, Muhammad menjaga sayangnya. Kan jangan dia. Tak boleh nak biarkan je lah. Tapi terus ada esok pension dia. Bini nak beranak senang. Boleh pakai GL. 25 bulan gaji. Kena esok tai pusam 14 bulan gaji. Raya je 3 bulan gaji. Kenaikan esok pun ada senang. Anak-anak esok pendidikan. Kau lepas pergi surkus perniagaan tu, cancel lah. Boleh negatif terus. Faham? Tapi salah ke acik-acik yang usang punya advice? Tak salah. Betul. Sebab tu dalam hidup ni, kalau kau melalui sesuatu benda, kau kena tanya orang yang memang ada experience benda yang kau tengah lalui. Sama macam kalau kau berniaga kan. Kau berniaga tengah teruk. Kalau kau tanya apak kau pula memang daripada cikgu sekolah rendah sampai naik cikgu sekolah menengah, sampai jadi PKM, bersara guru besar. Kau bayangkan, 6,000 tahun dia jadi cikgu. Memang kerja kerajaan. Dia akan cakap apa? Ayah dulu, tahu tak bila berapa gaji mula kahwin dengan mak kamu? Tidur atas tutur narita, elok je hidup. Aku 400 selang gaji. Inilah budak-budak zaman sekarang. Tak boleh gaji sikit langsung nak boleh tahan. Betul tak? Betul tak apa-apa akan cakap? Ya. Sebab itu je dia tahu. Dia tak pernah meniaga apa balik. Dia tak pernah buat bisnes. Dia tak tahu benda lain dalam hidup. Jadi dia akan bagi tahu kau apa yang dia tahu je. Faham? Sama ayat ayah saya. Bukan ayah awak, dek. Semua ayah orang yang tahun tu, ayat dia semua dia panggil standard. Dia ada SOP dia. Saya tak tahu dia surkus ke apa. Bukan ayah awak je. Semua ayah-ayah yang bayar tu, skrip dia sama, dek. Semua sama skrip. Cuma, kepada generasi usang, kalau yang tonton ni, katakanlah kau ada anak-anak, cuba kau fikir. Kau kena tengok dunia moden ni dari sudut yang lebih luas.
Kan, mengikut uruf semasa. Kau bayangkan hari ni, memang ada orang usia 20-an boleh buat income 5-6 angka ketika dia usia 20-an. Untuk apa dia nak tunggu umur dia 70? Logik tak kawan-kawan? Dia tahu buat benda-benda guna zaman moden ni, dia boleh buat income 5 angka umur dia 26. Ya, kau pergi kekang, pegang kepala takut, dia buat apa? Lepas kasih ayah. Kamu jangan. Kamu tu muda lagi. Carilah kerja yang terjamin dan selamat. Tapi saya dah memang boleh dapat 5 angka. Kamu dengarlah dulu ayah suatu ketika dulu. Waktu ayah baru mengenali mak kamu, ayah mempunyai gaji hanya RM400 saja. Bila kamu lahir, barulah perlahan-lahan hidup ayah okey. Hey, damn. Come on lah guys. Kepada kawan-kawan yang dewasa parenting kepala bana, cuba buka sikit kepala otak. Faham tak? Yes. Kepada abang-abang yang usang, cuba kau fikir. Kalau 30 tahun dulu ada benda-benda macam sekarang ni, kau rasa kau pun mungkin akan buat, betul tak? Sebab dulu tak ada. Dulu tak banyak choice. Kita faham. Tapi sekarang kan banyak pilihan. Kerjaya macam-macam. Fleksibel. Orang boleh berjaya buat macam-macam benda. So, izinkan diri kita menerima bahawa dunia telah pun berubah. Pandailah kamu botak, merosakkan bangsa. Habis siapa nak jadi doktor? Alah pakcik, saya kalau maki pakcik, saya silap tak bau syurga. Tapi kalau tak maki, takut benak kepala otak. Apa kebodoh sangat pakcik? Mesti ada orang jadi doktor punya. Mesti ada. Mesti ada orang jadi doktor. Mesti ada orang buka hospital. Mesti ada. Sebab, cuba pakcik tengok. Semenjak ada internet, kita tak payah cerita AI lah. Semenjak adanya internet, ada ke tiba-tiba manusia semua dah tak nak masuk universiti? Ada ke tiba-tiba dah tak cukup pekerja dekat jabatan-jabatan? Ada ke? Mana ada? Sama macam ada AI pun. AI dah berapa tahun dah yang start semua, yang open semua orang boleh guna. Semenjak ada AI, kau tengok baru-baru ni UPU. Ada ke budak-budak ramai-ramai yang tak nak belajar? Tak ada. Sampai politeknik pun sampai boro-boro penuh. Kamu kalau keluar daripada bilik ni. Tapi saya kan baru masuk dah lepas. Hey, nak bawa intake yang lain. Tapi RM200.5. Macam mana saya nak menyewa? Macam mana saya nak ambilkan diploma Electronic of the Engineering and the Kepala Bana? Damn. Faham? Ada. Kau tengok, berebut-rebut lagi belajar. Jangan risaulah. Takut sangat kalau semua orang kaya. Penyakit apa? Saya nak buat bisnes tapi awak tak bagi. Main-main lah. Saja je main-main. Serius. Selamat datang. Yang mana belum follow, ketik button follow dulu. Salam perkenalan semua. Kepada adik yang sedang belajar kat universiti, pastikan 4 flat je, dik. 2.2, 2.3, lagi satu. Kadang-kadang saya tengok ada adik-adik yang mengeluh kan. Saya menyesal belajar. Saya dah habis belajar tapi tak dapat kerja. Memanglah bodoh. Kau belajar pun kos biasa. CGPA pun 2.3. Sibuk bercinta dulu. Siapa nak ambil kau kerja? Kau adalah biasa. Pergi mampus kau ada degree pun. Kau faham tak? Manusia ramai. Hyper kompetitif. Kalau kau biasa, pergi mampuslah kau ada degree pun. Kau biasa. Kau faham tak? Kau adalah biasa. Result kau biasa. Cara kau fikir pun biasa. Kau adalah seorang yang biasa. What do you expect? Faham? Saya bagi tahu realiti je. Buka bengkel lantik duta promotion. Okey je tuan, kalau macam saya tak lantik duta sebab saya boleh buat banyak. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Macam saya boleh jadi duta, saya boleh jadi model. Bukan susah, berdiri kat dinding, angkat kaki sikit. Lepas tu, dan kita pula model diri sendiri, kita memang cakap kita bagus lah. Okey je kalau awak tak boleh buat sendiri, awak bayarlah orang lain. Macam saya boleh buat. Saya suka, saya boleh. So, saya buat sendiri. Dia tak ada betul, tak ada salah. Dulu dekan 4 sem, lagi 1 sem tak dekan sebab fokus bisnes, gila duit. So, jadi apa sekarang, Wan? Sekarang jadi apa? So, lepas kau gila-gila buat bisnes waktu belajar dulu, sekarang jadi usahawan ke?
ataupun terapung. Satu nasihat untuk apa pun yang kita buat semua tak menjadi. Fuck you. Mana boleh semua buat tak menjadi. Belum kiamat lagi kan. Motherfucker lah korang ni. Apa lauk makan lah. Shit. Macam mana kau boleh cakap satu benda pun tak jadi lagi sedangkan kau masih hidup dan nyawa kau belum habis dan dunia ni belum habis? Buat ni sampai jadi, kau faham tak? Selagi mana kau nyawa dikan kau buat, tak jadi. Prap, kau buat lagi sampai bila? Sampai kau mampus. Kau faham? Itu buat. Batu maksudnya buat sampai jadi. Masalah kau adalah buat, saya dah banyak buat. Berapa banyak? Ada selama kau buat bisnes, ada kau dah buat lebih kurang 88,100 jenis bisnes. Belum. Selama kau buat bisnes, dah berapa ratus ribu jam kau buat. Belum. Kau faham tak? Masalah ni, kau bukan banyak kali gagal. Kau sikit lagi nak berjaya. Kau pernah tengok tak gambar yang orang tu dia tengah cangkul ke apa nama? Kat sebelah dia ada diamond. Kau faham tak? Sikit lagi nak dapat. Lepas tu dia stop. Faham? Lebih kurang macam tu. So, kau kena teruskan. Itu pertama. Kedua, mindset pun kena tengok. Bila kau orang miskin, bila kau datang daripada background yang biasa macam saya, kita ada identiti tau. Kita faham, benda yang selamat dan terjamin ni adalah priority. So, kalau kita tak reprogram minda kita tak bagi tahu otak kita it's okay untuk masukkan elemen baru. Bila kita buat benda-benda ada risiko, identiti lama kita cuba protect. Faham tak? Termasuklah apa? Termasuklah kau bila nak buat sesuatu, kau susah nak konsisten, kau mudah rasa was-was, 3 hari kau semangat, 2 hari kau rasa 50-50, tiba-tiba kau rasa takut. Betul tak? Siapa ada rasa macam tu? Tap saya jap. Ini real tau. Ini dia panggil identity. Kau bayangkan ini umur kau. Majoriti hidup kau adalah identiti yang lama. So kau baru buat bisnes, dia masih baru. Kau faham? Sebab tu dia akan tarik kau pergi tempat lama balik. Betul tak? So kau kena selalu reprogram mind kau tu. Lepas tu, sebab tu kau kena jaga siapa orang yang kau selalu lepak. Conversation dia apa yang kau dengar. Lepas tu yang kau dah lah tengah teruk, kau pergi tengok video usahawan gagal buat apa bodoh. Saya dulu 16 juta pinjaman. Kita aja, motor aja, anak-anak bersekolah international. Kau dah lah tengah teruk, kau tengok dia tiba-tiba kau, ya Allah. Ingat patut kerja terus dulu. Silap aku, berhenti kerja terlalu awal. Nampak tak? Kau pilih apa yang kau tengok tu. Memang algoritma ni dia akan hantar kat kau. Tapi kau kena in control. Kalau kau dengar bunyi-bunyi sedih, kau scroll terus. Kau cari benda-benda yang positif je. Kau tengok orang-orang yang cerita banyak benda-benda yang mustahil jadi boleh. Faham semua? Faham bang? Dia blueprint kekayaan saya dah beli gitu. Terima kasih Ali. Saya dah banyak sekali cakap kat dia orang, Ali. Dia orang tak percaya cakap saya. Siapa belum guys? Korang pergi cari dekat saya ada rakaman video tu, blueprint kaya. Saya belajar sebab saya datang daripada keluarga miskin tau. Saya tahu selok-belok macam mana daripada miskin nak keluar daripada mindset tu. Macam kalau orang tu datang daripada keluarga kaya, dia dah ada benda ni. Tapi macam kita ni, dia lain guys. Kita banyak kerja sikit. Siapa yang datang daripada keluarga miskin, keluarga biasa, marhain. So bila kita nak keluar tu, kita punya kerja ekstra sikit. Kita ada banyak kena repair mindset, cara kita fikir, identiti kita, banyak benda nak buat. Lagi-lagi kalau kita biasa faham, aku buat dan ada hasil. So bila kau dah ada hasil tanpa buat, nanti otak kau kelang kabut tau. Kau masuk mood survival. Lepas tu itu yang kau tengok, orang tu dia miskin, lepas tu dia kaya, dia miskin balik. Nampak macam tak berapa logik benda ni. Tapi dia real. Yang menggerakkan kita punya decision semua adalah kita punya subconscious mind. Minda separa sedar. Minda separa sedar ni bukan sekarang. Dia dah lama ada. Itu yang kita buat decision hari ni. Faham? Macam mana buat suara perempuan? Ada nak belajar ke? Saya orang meniaga. Nanti saya buat surkus dia. Ada yang nak join tak? Surkus cara-cara menekan halkom. Saya banyak yang boleh. Nanti saya ajar. Dia ada teknik dia. Pagi bangun apa nak buat.
Apa lauk nak kena makan. Game membina kekayaan dan game mempertahankan kekayaan. Ini apa Kak Rohani daripada tadi agi-agi? Kak, daripada tadi agi-agi. Jangan rosakkan kepala otak saya. Kalau tak ada apa nak cakap, duduk diam dulu. Bancuh air ke apa? Kepala bana betul. Pening saya. Normal ke usia 20-an tak ada saving? Faris, kepala otak kau. Bukan 20-an, kau tahu tak? Berapa ramai umur 40-an, 50-an pun tak ada saving. Bukan 20-an. Normal, orang yang tak faham pasal keuangan tak ada saving. Bukan 20-an. So, kau rasa lega tak? Lega sangat sebab saya ingatkan saya seorang yang tak ada simpanan. Rupanya Abang Bahrom pun tak ada. Dik, macam ni, kepala otak kau dengar ni. Sekarang ni, masalah kau, kenapa kau tak ada simpanan? Okay, kalau kau tanya pakar-pakar keuangan yang spek ngam-ngam mata, jawapan dia terlalu klise. Tapi kalau kau tanya saya, Aziz Walter, datang The Hard Life, kau nak tahu jawapan dia apa? Kenapa kau tak ada simpanan? Sebab income kau sikit. Siapa setuju dengan saya, kawan-kawan? Pergi mampus. Sebab kalau orang cakap, oh kau tak ada simpanan sebab tak menyimpan, dah terlalu biasa. Tapi saya datang The Hard Life, saya tahu betapa nyilunya rasa bila gaji yang kita dapat memang lepas untuk survive. Kemudian Kak Rohani telah menegah kita dan menasihati kita dengan suara yang nyaring. Azri, kamu ni nyimpan duit no. Simpan, jimat. Esok tenang masa depan. Kepala bana punya Kak Rohani. Dia tahu tak? 25 hari bulan gaji. 29 hari bulan dah habis. Bukan membazir. Dah memang bayar kereta, rumah, elektrik, air, S26, Mami Poko Bana. Betul tak? Ya Allah. Ni apa ni? So, Dik, siapa nama tadi? Saipul Income awak sikit, Dik. Awak tak boleh bergantung satu sumber income. S26 apa? Allahu Akbar. Awak belum nikah ke, Dik? S20, Dik, macam ni. Kahwin ni, awak ingat dia macam terlalu mudah, betul? S26 tu susu. Tapi awak kena tahu, walaupun awak miskin, anak awak yang lahir, dia punya alahan tu dia tak kira bapak ada income berapa. Contoh, bini awak katakanlah susu tak ada sebab banyak makan ramen. Protein kurang. Susu tak ada. Jadi dia kena minum susu tepung. Iaitu susu lembu. Dan walaupun awak miskin, anak awak tak peduli tau. Dia boleh alah susu lembu. Lepas tu awak jumpa doktor kata, saya dah diagnose anak awak. Actually, anak awak susu soya. Mati. RM129, Dek. Dia tak peduli awak miskin. Bayi tak peduli awak miskin ke kaya. Yang dia tahu, kalau dia lapar, dia mahu perkara dia. Awak faham? So, S26 tu, dia susu, Dek. Teringin tengok isteri, Bazri. Kepala otak awak, Dek. Apa penyakit apa? Bini kan semua seorang satu ada. Tengok bini masing-masing lah. Kau tersalah pilih ke apa? Sama tengok bini orang. Penyakit orang ni. Sebenarnya, memang saya tak faham lah macam mana orang zaman moden, saya tak pasti. Okay? Tapi, saya tengok telah menjadi satu benda yang normal di zaman ini. Apabila semua orang boleh tengok orang lain punya bini suka hati dan akses macam-macam lah. Saya tak pasti macam mana boleh berlaku. Tapi, Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Kerana isteri saya tidak begitu. Itu rezeki lah. Alhamdulillah. Dia tengok pembawaan kita tu. Rezeki. Ada isteri yang tak suka dilihati, tak suka perhatian lelaki-lelaki lain ni, pada saya dia rezeki lah. Jika saya buat makan, kumpul, dapat ibu panduan, kemudian ada affiliate. Pandangan saya bagus, Dek. Buat je, Dek. Kalau nak buat ibu, buat. Paling teruk pun, tak ada orang beli je. Faham? Sebab kalau, okay, sebelum ni awak tak ada ibu. Maksudnya tak ada orang beli. Lepas ada ibu pun tak ada orang beli. Hidup awak ada apa-apa? Tak ada apa. Sama je. Nampak tak? Tak ada sebab langsung untuk kau takut
memulakan perkara-perkara macam ni. Sebelum kau ada e-book, hidup kau adalah Rosli kosong. Lepas ada e-book, tak ada orang beli, kau adalah sama. Tapi sekurang-kurangnya, kau belajar buat benda baru. Faham? Kau improve sikit. Waalaikumsalam. Thank you nasihat. Sama-sama. Ajar saya menulis. Menulis kat media sosial ni, masalah korang ialah kau masih ingat ni sekolah. Betul tak? Saya tahu ramai yang tulis. Padam lah. Padam. Kau penyakit lah. Bangang dengar ni. Kalau kau belum ada follower, kalau kau rasa nak tulis, kau publish je terus. Sebab bila kau tak famous, silap tak ada orang baca. Kau faham tak? Saya takut nanti orang cakap apa. Siapa nak cakap? Follower kau 3 orang, faham? Astaghfirullahalazim. Siapa nak mengata? Saya takut nak buat live, takut orang mengata. Bila kau baru buat live, mana ada orang tengok? Bila tak ada orang tengok, ada orang mengata tak? Cuba jawab. Ramai orang dia perasan lah. So, bila kau perasan, masalah dia lah kau tak start buat benda ni. Faham? So, kalau kau baru nak buat live, memang tak ada orang tengok. Dan bila tak ada orang tengok, tak ada orang mengata. Buat je, praktis. Kerja paksa nampak style kan? Itulah masalah korang Melayu. Korang lebih pada style daripada hasil. Yang penting hasil bukan style. Berapa ramai yang pakai kemeja, baju masuk dalam tali pinggang sampai pusat. Faham tak? Tapi dalam dompet lebih kepada 99 Speedmart punya receipt. Baki Bank Bumi Putra Commerce pun tinggal lebih kurang RM38.60. Tapi baju kemeja. Baju masuk dalam. Sebab apa? Sebab style. Kepala otak, dek, dengar ni. Kalau tak ada orang bagi tahu awak, saya bagi tahu. Kerjaya ni, pergi mampus sama pakaian, pergi mampus sama style. Yang penting, berapa income bersih kau bawa setiap bulan. Faham semua? Kalau faham, tak faham, mamai. Sebab kita telah digula-gulakan untuk mengutamakan nama jawatan, nama gelaran, cara pakaian. Sehinggalah ramai yang nama jawatan gah, namun pendapatan miskin bandar. Shit. Damn. Kalau kau tengok nama jawatan dia, memang jitu. Tapi kalau kau tengok statistik Jabatan Perangkaan dengan kategori gaji dia, miskin bandar. Bukan saya reka benda ni. Sebab apa? Sebab kita rasa seronok dekat gelaran. Yang boleh ubah hidup kita adalah berapa income bersih. Sebab tu hari tu ada adik tu tanya, "Bang, saya sekarang ni kerja swasta, gaji saya dah 8,000, saya dapat tawaran kerja kerajaan, gaji 2,000. Saya kata, bodoh, kau tak payah fikirlah. Takkan kau tak ada otak? Income kau sekarang 8,000. Takkan kau nak turun pergi 2,000? Tapi bang, kerja kerajaan terjamin. Terjamin kepala otak kau. Kau nak apa? Kau nak terjamin ke ataupun kau nak hidup ngam-ngam? Betul juga. Baiklah, saya akan terus kerja di sini. Terima kasih bang. Terima kasih kosong. Itulah masalah. Saya banyak nasihat saya bagi orang. Tapi dapat terima kasih kosong lah kawan-kawan. Itu masalah juga tu. Bila terima kasih kosong, tak banyak benda boleh berlaku. Bang, saya nampak kedai bang. Nampak kosong. Tak ada berlaku. Transaction tak ada. Bang, terima kasih bang. Terima kasih kosong. Tak banyak benda boleh berlaku. Faham? Okay, so kawan-kawan, yang mana ramai-ramai ni, mungkin yang belum follow saya, ketik button follow dulu. Awak jangan tenganga Tengok tepi kalau belum, tekan button tambah tu dulu. Sebagai tanda penghargaan atas perkawanan ni, saya ada buat satu video free. Isi borang ni nanti awak tengok kenapa kerja keras dia tak cukup. Macam mana nak kerja keras di tempat yang betul. Macam mana nak keluar daripada satu modal pendapatan yang memang hanya semata-mata bergantung harap kepada masa dan tenaga. Video tu free je. Isi borang ni. Tengok sampai habis. Fahamkan perkara tu. Mudah-mudahan dapat membantu. Lepas tu, yang mana dah isi semalam,
korang saya tahu ramai yang bagus. Memang rasa nak berubah. Tapi kat luar sana banyak distraction. Betul tak? Masa dapat email baru nak tekan. Bini dia. Allah, baru nak berjaya. Aziz Walter. Nak masak kari ni ambil mam ni pergi kedai bang. Mati. Pergi kedai list banyak, saya cari barang kedai ni tak ada. Lepas tu pergi kedai lain baru ada yang ni. Dah terlupa penyudahnya. Kawan-kawan semua tak jadi, cancel, berubah. Okay, so kawan-kawan, nanti korang check balik saya ada hantar email semalam siapa yang dah isi borang tu. Siapa yang dah isi borang, tolong check balik. Nanti tengok balik. Lepas tu ada invitation tu, community Walterian tu masuk. Sebab media sosial ni dia banyak distraction. So saya buat community tertutup. Bila kau masuk dalam tu, kau depak dalam tu je. Sebab media sosial ni dia kadang-kadang kau tengah tengok bagaimanakah cara untuk menjadi kaya dalam masa 3 hari. Okay, kau tengah semangat ni, tiba-tiba lalu iklan macam-macam, judi online. Kau terus tekan judi online, kau main Rolex Jahanam. Terus baru nak berjaya tadi, lalu pula iklan entah apa-apa, rosak kepala otak. Dia banyak distraction media sosial. Rashid, saya dah join tu terbaik belajar. Tahniah Rashid. Jangan masuk kosong je Rashid. Pilih satu perkara, buat satu perkara. Saya saving 2K sebulan pakai kereta lama. Malu orang tak tahu saya duit tapi orang tahu pakai kereta lama. Tak apa. Lagi satu, sekarang ni dia bukan macam zaman 90-an tuan. Sekarang ni susah nak belagak pakai kereta. Tak percaya tanya dia orang itu hari masa raya. Ramai yang sewa kereta Velfire Alphard tujuan untuk belagak dengan orang kampung. Tapi sekarang ni setiap seorang ada kereta. Contoh anak panjang 7 orang. Kereta 7 biji. So bila kereta banyak, awak sampai lambat, kereta parking belakang, awak jalan kaki bawa beg, orang syak, orang miskin. Tak boleh belagak sekarang pakai kereta, wey. Tak boleh. Kalau kau jumpa orang kat mall ke apa, orang tak tahu kau tak apa pakai. Faham tak? Sekarang susah dah nak menunjuk. Dulu okey. Jadi kalau LAN awak pakai kereta Iswara Aerobag, tak ada hal. Tak ada masalah. No problem. Yang penting sampai je. Discount Sense Solution ada tak? Ashikin. Tak ada Ashikin. Diskaun apa? Awak akan berterima kasih kepada saya kalau tengok The Sales Solution tu. Lepas tu awak tak ada dah meniaga pakai perasaan. Okay. Betul pemikiran abang di luar kotak? Ya Azrul. Kalau awak nak train otak awak, fikir luar kotak, awak selalu lepak dengan saya dalam live ni. Masuk saya punya Walterian. Saya akan bagi benda-benda angle berbeza. Sebab itu tujuan kita kawan. Sebab kalau lepak dengan saya berjaya menterbalikkan banyak perkara dalam hidup. Takkan saya share benda-benda biasa, yang benda majmuk. Betul tak? Sebab ada orang, macam saya rela dibenci. Yang penting saya cakap benda betul. Ada influencer, dia belajar tinggi. Tapi dia memang kaya sebab internet. Bila ada budak tanya dia kat komen, Bang, saya nak nyanyi macam abang. Oh, baguslah. Awak kena belajar rajin-rajin, masuk universiti, cek kerjaya terjamin dan selamat. Motherfucker, what the fuck is this? Damn. Engkau kaya kerana internet. Budak tu memang tanya macam nak jadi jangkau. Yang kau suruh dia patah balik buat benda yang kau tak guna, buat apa? Nampak tak? Sebab apa? Sebab kalau kau bagi advice macam tu, semua orang suka. Setuju kan kawan semua? Kalau setuju tak setuju ramai. Semua orang suka. Sebab dia adalah standard majmuk. Kalau kau bagi nasihat budak-budak muda macam tu, semua orang suka kau. Macam saya tak peduli orang suka. Saya cakap benda betul. Saya memang betul. Saya cakap dalam konteks saya. Saya memang tak belajar tinggi. Dan saya still boleh berjaya. Tapi, adakah saya bodoh? Tak. Saya pandai, tapi pandai tempat lain. Adakah saya malas belajar? Tak. Saya suka belajar, tapi suka belajar benda-benda yang memang saya suka. Saya pergi sekolah. Masuk kelas, cikgu suruh hafal. Saya hafal nama penjajah yang dah mampus. Kau imagine, saya, masa tu umur saya 14, 15, saya dah ada pemikiran macam ni. Cikgu suruh saya hafal nama penjajah yang dah mampus, yang pernah jajah negara saya, yang telah merobek harta hasil bumi nenek moyang saya. Kenapa kalau saya jadi penjajah? Dan tentu saya rasa style. Ketika saya dah mampus,
Orang yang saya pernah jajah, keturunan dia, hafal nama saya. Saya adalah orang, korang jangan ikut saya, saya cakap saya. Korang pergi mampus sama korang. Saya adalah individu yang saya sentiasa fikir, kalau nak buat sesuatu, why should I? Kenapa aku kena buat ni? Adakah sebab semua orang buat? Sebab sepanjang pengalaman hidup saya, semua orang buat, bukan itu paling tepat. Ia hanyalah disebabkan semua orang buat. Adakah itu je satu-satunya pilihan? Ataupun ada pilihan lain? So, berdasarkan pengamalan mindset yang macam ni, ada banyak benda saya buat dalam hidup ni, saya buat sebab saya faham. Okay? Bukan saya buat sebab saya ikut. Saya buat sebab saya faham. Bukan sebab ikut. Saya faham. Kenapa saya buat ni? Contoh, ramai orang, dia beli rumah, sebab dia beli je. Sebab semua orang beli rumah. Betul? Kalau orang yang fikir, okay, dia nak beli rumah, dia akan fikir. Dengan financial aku sekarang, kalau aku beli rumah, so aku akan keluar duit ni setiap bulan, jadi liability. Okey tak untuk financial aku? Ataupun, aku boleh guna 1,800 yang ini untuk jadikan dia duit lagi, compound, supaya lepas beberapa tahun, aku boleh buat decision untuk beli rumah. So, dia tak sama. Bukanlah beli rumah salah. Tapi ada dua jenis orang beli rumah. Pertama, beli sebab semua orang beli. Yang kedua, beli sebab dia faham bilakah waktu yang dia sesuai beli. Okey? Boleh amalkan kepala otak tu? Boleh. Kalau boleh, tak boleh. Mulai hari ni, apa-apa kau nak buat, kau tanya, oh, why should I? Kenapa aku kena buat macam ni? Adakah ini je satu-satunya cara? Ataupun ada cara lain? Jadi, baru kepala otak kau akan jadi anjal. Dia akan terbuka. Kau akan mula berfikir. So, benda ni kena praktis. Lama-lama, jitu. Anjay, bukan anjay. Anjal. Anjay tu gurauan geng-geng majmuk tu. Dengar dalam jam, terbuka kepala otak. Lagi satu yang dalam jam. Cuba kau kira. Selepas kau terperangkap dalam jam setiap hari, kau pernah tak buat satu exercise, kira kau punya jumlah pendapatan bulanan, bagi dengan jumlah hari bekerja, bagi dengan semua pengorbanan yang tersangkut dalam jam bla bla bla, kau dapat purata pendapatan kasar satu hari. Kau rasa berlaboi tak untuk diri kau? Ini exercise yang bagus. Sebab kadang-kadang kita tak perasan. Dulu waktu saya kerja, saya pernah buat exercise ni. So, bila saya kira, dia telah membuka kepala otak saya bahawa macam mana satu hari aku boleh dapat banyak ni je. Kau faham tak? Jadi, dia akan mencabar kebolehan kau sebagai manusia. Kau akan cenderung untuk rasa nak explore banyak benda lain. Okay? Tak berlaboi negatif. Kalau negatif, kena terus stop. Sebab, kalau awak tak buat, awak dapat kosong. Disebabkan awak buat, awak dapat negatif. Kosong dan negatif, mana better? Kosong menang. Dia tak boleh ikut perasaan. Tapi, psikologi kita macam ni. Manusia ni, dalam keadaan kita tak sedar, kita lebih takut hilang sesuatu daripada mendapat sesuatu. Faham? Jadi, bila-bila masa kau nak buat decision, kau takut hilang yang tu, kau kena sedar, kau kena aware. Ini psikologi ni. Otak aku tengah faham, kena takut hilang sesuatu. Yang boleh ubah hidup bukan hilang sesuatu, yang tambah sesuatu ni. So, aku kena aware bahawa sekarang ni psikologi otak aku sedang cuba protect. Ada orang kata work-life balance. Okey je, tak ada masalah. Terutamanya kalau rumah dia singki melendut, tidur pun atas toto Narita. Kemudian dah pergi kedai Aceh pun banyak barang nak beli, lepas tu kena patah balik. Paling sesuai untuk work-life balance. Sangkut dalam jam berapa lama, kerugian masa dalam masa sebulan, betul macam tu? Betul. Masa, lepas tu jumlah income kita tuan, berapa income sebulan tuan sebulan, bagi dengan jumlah hari kerja, dapat purata pendapatan kasar. Itu kita punya untung kasar.
Walaupun kita kerja. So, untung kasar tu kita belum tolak kos-kos lain. Kos kederat, kos minyak, maintenance. Katakanlah disebabkan awak laki bini kerja, anak kena hantar dekat orang Kemboja untuk jaga. Lepas tu anak awak dibesarkan oleh orang daripada Konoha. Awak fikir, okey tak? Sebab dia macam ni, kadang-kadang kita tak perasan. Cara kita urus hidup ni, kita reka sendiri ke atau kita ikut orang? Setuju kawan-kawan? Kebanyakan ketika ramai orang, cara dia urus hidup dia ikut orang lain. Tapi isu dia, kenapa kita kena ikut orang? Faham tak? So kita nak belajar, macam mana aku nak custom hidup aku. Ikut aku punya apa yang aku nak. Macam mana aku nak custom. Sebab bila kau custom, kau suka sebab ini yang aku nak. Sebab selama ni aku ikut orang. Okey? Cuba fikir-fikirkan. Maksudnya bukanlah selama ni apa kau buat tu salah. Cuma kau boleh buat better. Faham? Dia tak ada istilah salah. Cuma kau boleh buat better. Semua pakai duit kan bang? Tak juga semua pun. Contoh kalau kencing di R&R Macap, tak ada charge apa. Tapi nak pakai, tapi bila fikir balik, kena bayar tol tu. Awak tak boleh. Kecuali rumah awak belakang R&R Macap. Awak berjalan ikut jalan dalam. Semata-mata kencing je. Tu lain cerita. Duit akses terhadap banyak pilihan dalam hidup. 1,500 bulan duduk rumah sewa. Persekitaran memang bersih jaga minda kita. Ya. Betul tak? Tempat tinggal penting. Setuju kawan-kawan? Kat mana kau letak isteri, anak-anak kau, penting. So kalau kau orang yang mengutamakan perkara-perkara perkembangan ni, duduk Mount Kiara kira berjaya ke? Segambut dalam tu. Kira berjaya lah. Sebab kalau kau sebut segambut dalam, orang tak tahu. Tapi kalau kau sebut Mount Kiara, kau terus nampak orang berjaya. Macam Elmina lah. Kalau kau cerita kau paya jaras, orang rasa kau macam orang lama. Tapi kalau kau sebut Elmina, nampak macam korporat sikit. Iko apa? Iko kalau semenyih apa? Takkan nak sebut semenyih. Nampak macam bagian hujung tu. Tapi kalau kau sebut Iko apa entah. Nampak macam style. Urban. Iko Majestic. Nampak macam urban sikit. Type anda. Arif. Boleh Arif? Bos nampak macam gangster. Saya nampak je tuan, tapi saya seorang yang jinak. Saya kalau pergi 7E, lalu depan cashier saya tunduk. Dia selalunya yang macam ni, yang nampak macam ni, selalu jinak. Selalu yang spek ngam-ngam mata, yang tali pinggang sampai pusat tu bahaya. Berdasarkan pengalaman saya lah, saya ada ramai kawan-kawan. Ramai orang ingat saya jahat. Okay? Sebab saya punya karakter macam jahat. Tapi berdasarkan pengalaman saya, yang liar ni adalah spek ngam-ngam mata. Tak tahu kenapa. Yang wajah-wajah jinak, bibir pun pakai lip balm, pakai cardigan tutup halkum. Tak tahu apa punca. Form 1 dapat anugerah apa? Form 1. Tak ada anugerah. Pengalaman nampak bukan majmuk. Okey. Saya ada buat satu playbook bisnes. Sesiapa yang nak mulakan perniagaan, bisnes pertama, boleh tekan link kat profile tu. Cuba menggunakan saya punya kaedah. Offline boleh, online boleh, gabung dua-dua boleh. Sambil-sambil saya live tu, tekan link kat profile. Nanti cuba tengok. Waalaikumsalam. Tak perlu buka radio. Buka live YouTube je. Alhamdulillah. Terima kasih, Dik. Radio pun kadang-kadang, sebab apa yang masuk dalam telinga kita ni, dia membentuk kita punya, contohlah pagi-pagi kau tengah bawa kereta, tiba-tiba keluar lagu,
sampai masa itu aku nanti bercerita pada mimpi-mimpi. Andai biar bersama Tuhan. Kau bayangkan pagi ketika kau nak mulakan hari, tiba-tiba keluar lagu Allah. Ingat lagu tengah malam masa 1934 dulu, waktu tu dia berjanji ke saya. Dia dah berjanji ke saya. Elak. Lagu-lagu jangan main, dia boleh mengubah awak punya. Pasal tak, kalau kau dengar lagu, contoh lagu rap Tupac Shakur, kau dengar katakanlah lagu-lagu metal, dia lain tau, dia rangsang. So apa kita dengar tu, dia akan membentuk kepala otak kita. Tajuk lagu tu Kelambi. Lagu disco pun rangsang kan? Rangsang lah, tapi kalau kau telan biji minum toddy, lepas tu kau party, baik kau mampus je. Kau dah lah duit tak banyak mana, minum toddy, telan-telan biji, dengar lagu dekat speaker. Sampai bila? Dah lah tu. Bangunkan hidup di alam realiti. Kalau kau rasa nak distract hidup ni, kau pergi exercise, jogging, buat weight training, naik kuda ke. Banyak benda-benda faedah boleh distract kepala otak kau apa. Tun Razak, banyak budak muda kat situ minum toddy. Haikal, kepala otak kau. Orang tak tanya, maksudnya kau tahu, kau pergi ke? Tak payah Kal. Malam tidur je. Malam tidur. Tak ada apa penting. Tak ada, bukan kerja. Tak ada apa nak cari duit. Malam tidur. Jadikan waktu malam supaya kamu beristirahat. Sebab esok nak pakai energi lagi. Okay? Lagu pencing kerajaan. Jangan tuan, lagi sebab tu. Waalaikumsalam. Tidur jangan pakai jin likupa. Ya. Tidur takkan nak ajar kot. Tidur pakai seluar orang mati dibunuh, beli bandel kepala kain. Mana tak mimpi kena kejar hantu. Bodoh. Tidur, sebelum tidur mandi, basuh apa yang patut. Pakai pakaian yang memang khas untuk tidur. Faham? Supaya otak kau tahu, oh saya sedang tidur. Kalau kau pakai seluar jin orang mati dibunuh, seluar bandel, kau tak tahu dia siapa punya. Betul tak? Orang tu dia lepas dia rebus siapa semua, dia lap dia jual kat kau. Kau pun tak tahu kisah tu. Mungkin seluar orang mati dibunuh. Dan dia roh-roh dalam tu. Aura-aura dia. Kau beli sebab dia kepala kain. Lepas tu kau pun tidur. Mana tak kau tidur, ngigau, berlari-lari. Doa penutup Jumaat. So, ustaz lah, dik. Waalaikumsalam. Beli kondo pemaju nama besar di YM ni untuk 70, kita 30, dia husband. Ni maksudnya apa? Awak suruh kita orang buat ke apa? Kat mana isi borang biru? Sini. Nampak tak? Siapa tak nampak tu, maksudnya ciri-ciri 100 hari sebelum kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan, pernah 3 minggu lepas tuan-tuan, cerita ni berlaku betul-betul dalam live saya. Masa saya duk letak borang biru, ada viewer duk tanya, mana Azri tak nampak borang biru? Kat tu ada Padia. Takkan tak nampak? Padia. Lepas tu dia cakap, saya tak nampak. Nak tahu, lepas beberapa ratus hari, dapat berita, telah kembali ke rahmatullah. So, semenjak daripada tu, saya mula faham, kalau ada borang biru, siapa tak nampak, dia 100 hari sebelum tu. Jadi awak dah boleh start tuliskan wasiat. Awak punya motor ES5 siapa nak bagi siapa, slipper croc awak tu siapa yang patut ambil, password CIMB klik apa semua tu dah boleh tulis ke satu tempat. Okay? Nampak tak? Tak, ni serius ni. Kalau ataupun yang kedua,
buat borang TikTok tu, akaun TikTok umur bawah 18. Banyak benda tak nampak. Saya suka kopi belum mampu macam mana. Minum sirap dulu Is. Sirap selasih. Di Sabtu Ahad selalu dia banyak free. Kalau kena tempat, dia ada biji-biji dalam. Kadang-kadang dia ada macam rasa-rasa daun pandan macam tu. Jangan paksa. Dia asal awak ingat minum kopi jadi orang berjaya ke? Taklah. Berapa ramai minum kopi masih gagal hidup. Dia tak ada kena-mengena dia. Air dengan kerjaan. Ni serius. Saya serius lah. Awak nampak saya macam main-main. Awak tak mampu minum kopi, tak payah minum. Minumlah apa yang ada dulu. Sirap, Ribena, Sunquick. Kawan kata lebih baik minum matcha dari kopi. Kepala otak dia orang, matcha tu warna hijau. Air macam rumput. Lagi satu tengok wajah lah. Kalau kau jenis lelaki jinak, pakai lip balm, pakai cardigan ataupun turtleneck. Kalau lepak kat kafe, air warna hijau ada whipped cream. Kenalah dengan wajah. Tapi kalau wajah macam ni, air warna hijau kena tak? Tak kena, mesti air warna hitam. Lepas tu ada macam, ada asap atas. Faham? Lepas tu nampak pahit perjuangan. So air ni dia ikut wajah dia. Boleh ke saya subscribe untuk Abang Maki saya hari-hari? Kalau ada demand, apa salahnya? Contoh, kalau korang nak saya buat servis maki, contoh, korang subscribe, sekali maki dalam 500.5, saya seronok untuk buat. Sebab itu cita-cita ramai orang, tuan. Sebab ramai orang, bila dia maki, dia kena maki balik. Tapi kalau maki boleh dapat duit, why not? Tak, awak serius ke? Kalau serius, saya boleh ikhtiarkan. Okey, jap, lagi satu. Guys, saya dah lama tak buat webinar. Tadi saya terfikir, saya meneliti masalah-masalah, saya teringat balik zaman-zaman tu kan. Kalau saya buat tajuk, macam mana menguruskan hutang, ada yang minat tak? Bagaimana berinteraksi dengan hutang? Tapi saya bukanlah penasihat keuangan. Saya share pengalaman saya bergelumang dengan hutang. Macam mana kita nak berinteraksi. Okey. Tapi kita buat webinar lah. Minat Tapi saya bukan penasihat kewangan tau. Saya share pengalaman saya. Okey, so saya ada hutang. So tak boleh bayar. So, macam mana saya manage situasi tu? Yang penting sekali macam mana cari jalan keluar dan jenis-jenis hutang. Dalam banyak-banyak hutang, macam mana kita nak macam mana kita nak utamakan antara hutang penting dengan penting-penting tidak dengan penting. Okey? Webinar? Nanti saya hantar email. Okey? Date mungkin weekend ke? Next week. Next week malam pukul 9. Kalau webinar 9 ke 10? Pukul berapa yang korang betul-betul celah-celah kangkang dah kering? Lepas tu anak pun dah start, kalau ya ada anak dah start, dah boleh uruskan diri. Pukul 9 ke 10? 9 ramai dah settle down dah? 9.30. Kalau macam tu 10 lah. 9 saya rasa ramai belum settle down lagi. Seluar Lee Cooper pun masih belum buka. 10 malam Kalau 10 malam, okey. Nanti saya bagi detail dia, saya akan hantar email. Siapa yang selalu dapat email saya. Tajuk perbincangan dia adalah bagaimana berinteraksi dengan hutang. Sebab saya rasa ada orang, kalau dia tak faham pasal hutang ni, ada orang dia sampai level dia boleh depress. Kawan-kawan setuju? Dia jangan main-main Ini serius. Ada orang, kalau dia tak faham
macam mana berinteraksi dengan masalah hutang ni. Ada orang dia boleh sampai level depressed, ada yang sampai boleh start minum todi, ada akan start macam-macam, ada yang isap gam dan sebagainya. Tapi saya tak ada hutang. Kalau tak ada, tak payahlah. Ni ada hutang je. Hutang adik-beradik sampai berkubur hutang. Tak, nanti kita bincang lah kat situ. Apa yang kena elak. Banyak kita silap lah kan. Pada saya, generasi sekarang untung lah. Kalau yang sebelum-sebelum tu, yang mana selamat-selamat lah. Tapi banyak yang terbelenggu, tercaples. Bukan orang jahat. Kalau kau tengok muka masing-masing, bukan orang jahat guys. Dia hanya tak faham je sebenarnya hutang ni macam mana. Cara nak kutip hutang ada tak? Ada, tapi tak boleh ajar sebab saya ada hutang kawan saya dalam 280. Kalau saya ajar, takut dia masuk kelas tu, takut dia minta duit kat saya, teruk saya nanti dia pakai ilmu makan badan tuan. Okay, saya gentle je. Takut dia start makan di balik. So, yang tu kita tak buat. Tapi saya tahu cara macam mana. Waalaikumsalam. Hutang daripada ayah. Alamak. Ayah awak suruh awak settle hutang dia ke? Tak patut tu. Ke ayah awak dah tak ada ke apa? Hutang daripada ayah macam mana?